Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Siti Asma binti Muhammad dari SMK Tepu Temenggung, PKG Pendang. Hari ini kita akan belajar bab 3 Matematik Pengguna, Simpanan Pelaburan Kredit dan Hutang. Subtajuk yang pertama adalah 3.1 Simpanan dan Pelaburan. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan. Hari ini formula yang kita akan guna adalah I sama dengan PRT. Di mana I adalah faedah, P ialah prinsipal, R ialah kadar faedah, T ialah masa dalam setahun. Soalan pertama hari ini, Puan Azizah menyimpan sebanyak RM5,000 di bank dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Puan Azizah bagi tempoh 2 tahun tersebut. Kita akan guna formula I sama dengan PRT seperti yang saya dah beritahu tadi. So, kamu kena kenal apakah P bagi soalan ini. Okey, P adalah prinsipal 5,000. R, rate sama dengan 3%, kamu boleh guna 3/100 ataupun 0.03. T adalah 2 iaitu 2 tahun. Jadi kamu terus tekan kalkulator, 5,000 darab 3/100 darab 2, kamu tekan sama dengan, kamu akan dapat 300. Di mana di sini kita guna RM, so jawapan kamu RM 300. Tapi nilai RM tu kalau kamu tak tulis pun tak apa, kamu tulis RM 300 pun dah betul. Okey, untuk soalan kedua, Cik Dewi menyimpan sebanyak RM10,000 di bank murni dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Cik Dewi selepas 6 bulan. Okey, masih menggunakan formula I sama dengan PRT. Prinsipal 10,000, rate 4% atau 4/100 atau 0.04, T sama dengan 6 bulan. Jadi kamu kena tukar kepada tahun, kamu boleh guna 1/2 tahun atau 0.5 yang sama nilai dengan 1/2. Kamu tekan kalkulator, 10,000 darab 4/100 darab 6/12, kamu akan dapat nilai RM 200. Okey, saya harap dengan dua soalan yang saya bagi ni, kamu dapat selesaikan untuk soalan-soalan yang berikutnya. Soalan yang ketiga, Encik Ahmad menyimpan sebanyak RM8,000 di bank idaman dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Ahmad selepas beliau menyimpan selama A 2 tahun. Jadi kamu guna formula yang sama, cuma kamu mesti tambah dengan faedah yang asal. Jadi RM8,000 darab 3/100 darab 2, kamu dapat RM480. Jumlah simpanan akhir tahun kedua kamu tambah dengan 8,000, kamu akan dapat jawapan 8,480. Untuk situasi kedua iaitu 3 tahun. Masih menggunakan formula yang sama, RM8,000 darab 3/100 darab 3 tahun. Jadi, untuk tempoh 3 tahun, keuntungannya adalah RM720. Jadi, jumlah simpanan pada akhir tahun ketiga adalah RM8,000 tambah RM720. Dia akan dapat RM8,720. Kesimpulannya di sini, berdasarkan soalan yang saya dah bagi, didapati bahawa semakin lama tempoh penyimpanan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang diperoleh.
Dengan ini secara langsung jumlah akhir simpanan juga bertambah. Sekian, terima kasih.